Nak menghabiskan masa yang sedikit ini untuk pembentangan pada petang ini. Dan untuk makluman tuan-tuan, pada petang ini kita ada lagi satu pembentangan dan kita akan kumpulkan sekali soalan-soalan, pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh ahli panel yang ada di pentas ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk meneruskan majlis kita pada petang ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Dr. Zuhdi Masduki untuk mengacarakan majlis. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Sebelum kita memulakan majlis perbincangan diskusi pada petang ini, marilah sama-sama kita memohon keberkatan daripada Allah dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Yang saya hormati, yang berhormat Datuk Haji Husam Musa, Exco Kerajaan Negeri Kelantan. Yang saya hormati barisan ahli panel yang akan membincangkan tajuk kita pada petang ini, iaitu yang pertamanya Encik Hairul Nizam, yang merupakan ahli lembaga pengarah Koperasi Pekerja Shell dan juga merupakan salah seorang daripada anak Peneroka Felda. Yang kedua, Datuk Ramli Buyung yang belum sampai lagi. Datuk Ramli Buyung merupakan bekas Vice President kepada Felkra yang sudah barang pasti terlibat secara langsung dengan program-program pembangunan tanah, khususnya yang berkaitan dengan pertanian, dan sudah pasti ia mempunyai suatu pengalaman yang luas untuk membincangkan tajuk kita pada petang ini, iaitu masa depan Felda. Dan yang ketiganya, mewakili parti politik daripada Parti Keadilan Rakyat PKR yang merupakan pengarah strategi Parti Keadilan Rakyat PKR yang mutakhir ini sering dikaitkan dengan lembu, iaitulah NFC. Jadi saya tidak mahu untuk melengahkan masa, memberi ruang yang secukupnya kepada ahli-ahli panel untuk mengupas tentang tajuk yang berkaitan dengan masa depan dan hala tuju Felda. Setelah kita melihat sebelum ini, kita mengkritik langkah-langkah yang diambil oleh pihak pengurusan tertinggi Felda khususnya untuk antara lain melakukan penyelarayan Felda di pasaran saham terbuka, dan kita tahu bahawa ia memberi suatu risiko yang besar kepada masa depan Felda.
Mereka yang terlibat dengan usaha-usaha penyelesaian ini termasuklah beberapa orang yang dilihat begitu rapat dengan Perdana Menteri, iaitu daripada ITOS, suatu organisasi yang turut terlibat dalam menasihati Perdana Menteri berhubung dengan penstrukturan Petronas, dan beberapa lagi usaha yang dilakukan, termasuklah apa yang dilakukan di Johor sehingga berlakunya usaha untuk menjual KFC Holding yang berada di bawah Johor Corporation. Dan ITOS ini terlibat secara langsung, dan saya mendapat maklumat mereka juga terlibat secara langsung dalam usaha untuk melakukan penyelesaian Felda. Oleh sebab itu, forum ataupun diskusi kita pada petang ini, kita akan melihat secara secukupnya ingredient ataupun ramuannya cukup harapan anak peneroka Felda yang sekarang sudah merupakan salah seorang daripada yang berjaya dalam dunia pekerjaannya, kerjayanya, termasuklah berkaitan dengan syarikat antarabangsa, bekas pegawai kerajaan yang juga terlibat secara langsung dalam program-program pembangunan, dan juga ahli politik yang mempunyai rancangan dan masa depan untuk ditawarkan kepada peneroka Felda. Maka kita mempunyai ramuan yang cukup pada petang ini untuk membincangkan masa depan dan juga hala tuju Felda. Saya tanpa melengahkan masa memberikan